Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk kita bersama-sama lagi dalam program kita pada kali ini. Let's Talk Water. Saya biasa bila sebut air ni kan dan sungai, dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Hidup kita penuh dengan sungai dan air. Dalam sistem badan kita pun ada sungai dan air. Cuma airnya dalam bentuk merah, darah. Kan? Tapi sungai itu adalah urat yang membawa rangkaian darah dalam badan kita. Jadi untuk pagi ini kita akan bercerita lagi tentang Let's Talk Water, tapi kaitan tajuk dia adalah berkaitan dengan sungai milik semua. Jadi kalau kita tak miliki sungai, maknanya kita takkan hidup lah. Sebab sungai itu ada mempunyai banyak sumber kehidupan, sumber makanan, sumber-sumber lain yang terpaksa kita boleh dapat dunia. Dalam sejarah sungai juga, peradaban manusia bermula daripada sungai. Kalau kita tengok di Mesir, di beberapa negara, di India dan sebagainya. Dan dia merupakan satu elemen yang sangat penting kepada kehidupan manusia lah. Dan kalau kita lihat, sungai juga setengah negara digunakan sebagai pengangkutan untuk mengangkut barang-barang, membawa balak daripada kawasan pergunungan dan sebagainya. Penyanaan tenaga, guna untuk pertanian, minuman, makanan dan sebagainya dalam proses. Dan yang terbaru adalah bagaimana Malaysia nak membangunkan data center. Data center ni data, tapi apa kaitan dengan air? Ya, di mana kita memerlukan jumlah air yang agak banyak juga untuk tujuan penyejukan. Sebab data ni perlu disejukkan. Dan ini kita belum kira lagi dalam, saya ingat dalam kajian sumber air negara yang lepas dalam masa Jepun oleh JICA dan yang 2010 ke apa. Data center ni tak wujud lagi dalam pertimbangan masa itu. Jadi mungkin kajian data sumber air negara yang baru boleh ambil perkara dia sebagai satu isu yang agak besar. Dan dia mula dibincangkan secara ilmiah dan secara teliti dalam beberapa sesi lah. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ni ada lebih kurang 1,800 sungai dan anak sungai yang menjadikan 189 lemang sungai banyak. Kan? Ada setengah negara sungai tak banyak, dan itu jugalah sungai yang menjadi rebutan beberapa negara. Sungai Rhine, Sungai Mekong, China, Thailand dan sebagainya kan. Tapi kita juga telah banyak membawa kepada beberapa inisiatif yang menjaga pada sungai. Kempen kita ingat, masih semua ingat 1993 yang mana ada pendidikan, ada kesedaran dan sebagainya lah. Tapi sehingga kita masih mendengar cerita-cerita berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan sungai. Ya. Jadi tapi kita seronok juga bila COVID 2021 sungai kita berjenis lah. Dalam laporan pemantauan ni nampak jernih. Sebab kita mengekang sedikit daripada beberapa aktiviti yang biasanya kita jalankan seharian. Dan kita jangan kadang-kadang kita tak lihat juga pencemaran yang masuk dalam sungai itu saja. Kita juga perlu melihat daripada apa yang datang daripada kawasan tadahan. Ya. Jadi untuk kita bincang kita pasal perkara ni, hari ini kita rasa bertuah. Kita ada Cik Rosli bin Osman, pengarah bahagian air dan marine. Ini memang bahagian yang sangat sinonim lah. Sebab kadang-kadang kita pun perlukan marine yang bersih juga untuk menjamin kehidupan makanan kita. Dan juga kita akan bersama juga daripada Jabatan Alam Sekitar Malaysia, Putrajaya lah. Dan kita juga bersama dengan Puan Hasina binti Amir, saya rasa pemangku pengarah luas untuk sementara ini. Dan kita juga ada konsep-konsep bangunan yang dinamakan Clean Development Mechanism, CDM dan juga SDGs. Ada 17 saya elemen tu. So kita tak baik hari ini kita tak bincang secara detail perkara-perkara itu, tapi kita nak melihat bahawa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat kita ambil kira lah. Jadi untuk memulakan bual bicara kita pada pagi ini, pada tengah hari inilah sebenarnya, bukan dah pagi dah ni, pukul 12 dah. JAS, Jabatan Alam Sekitar,
yang dilengkapi dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1973. Secara umumnya berkaitan dengan alam sekeliling, pemantauan, penguatkuasaan sumber air, pencemaran dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Rosli boleh, betul ke Cik Rosli? Ya, saya. Cik Rosli boleh ceritakan sedikitlah bagaimana Akta ni govern isu-isu berkaitan dengan air dan pencemaran. Silakan Cik Rosli. Okey, terima kasih. Ramai orang mengenali Jabatan Alam Sekitar tapi tidak mengetahui apa peranan dia, kan? Jabatan Alam Sekitar ni salah satu tugasnya adalah menjaga kualiti air sungai dan juga sumber bekalan air lah di negara kita, dan juga menangani isu-isu yang berkaitan dengan yang menyebabkan pencemaran air sungai itu sendirilah. Okey, Jabatan Alam Sekitar adalah sebuah agensi persekutuan di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES yang bertanggungjawab menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 itu sendiri. Satu-satunya akta yang kita kuatkuasakan. Itulah akta dia. Ya. Dalam akta ini kita menguatkuasakan mengawal pencemaran daripada berlaku ke atas sungai itu sendiri. Dalam konteks air, tugas utama Jabatan Alam Sekitar memastikan pelupusan efluent itu ataupun kumbahan ke dalam sungai itu mematuhi standard yang telah ditetapkan. Itu adalah peranan yang penting supaya sungai itu tak menjadi tempat orang buang air kotor lah. Tapi hendaklah air kotor yang terawat baru boleh dibuang. Ada standard dia yang kita tetapkan. Itu tujuan dia lah. Dan antara efluent perindustrian, kumbahan, air lepasan pasar, itu antara yang kita kawal, dan juga termasuk daripada projek-projek YAI itu sendiri. YAI kan penilaian kesan kat alam sekitar. Dan juga selain itu, kalau ikutkan rekod kami, terdapat 12,500 punca seperti kilang kelapa sawit, kilang getah, loji kumbahan dan kilang pembuatan, tapak pelupusan, sisa pepejar dan lain-lain punca yang boleh dikatakan memang dia mencemar sungai kalau dia tak dikawal. Ini sebab kita kawal dia, ada standard dia yang perlu dipatuhi. Jabatan Alam Sekitar secara berkala berterusan memantau tahap kesihatan sungai ini. Seluruh negara menerusi program pengawasan kualiti alam sekitar, dipanggil EQMP short form dia. Program EQMP ini melibatkan pemantauan 672 sungai. Kalau ikutkan tadi GPS lagi banyak sungai, tapi itu sungai-sungai utama lah yang kita pantau. Dan daripada 672 sungai ini, 1,353 stesen pengawasan kualiti air sungai manual dan 30 stesen automatik. Data-data daripada kualiti air inilah yang dikumpulkan dan kita boleh mengetahui status satu-satu sungai itu sama ada bersih, sederhana tercemar ataupun tercemar. Itu antaranya lah peranan Jabatan Alam Sekitar. Jabatan Alam Sekitar juga memberi penekanan kepada aspek pencegahan melalui program komuniti, program komunikasi, pendidikan dan kesedaran alam sekitar. SEPA lah selalunya kita panggil. JAS sentiasa berinteraksi dengan pihak industri, memberi khidmat nasihat mengenai pematuhan undang-undang serta meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga sungai itu sendiri. Kempen kesedaran ini dilaksanakan juga di peringkat pengajian tinggi, sekolah dan komuniti setempat. Itu antara sasaran kita lah. Jadi kalau dirumuskan dalam bahasa yang mudah, peranan Jabatan Alam Sekitar ada 3. Pertama, menguatkuasakan undang-undang terhadap pencemar. Kedua, memantau kesihatan sungai. Dan ketiga, mendidik dan bekerjasama dengan semua pihak supaya sungai kita terus bersih dan negara sentiasa terpelihara lah. Ya? Kerana akhirnya apabila kita menjaga sungai ini, kita sedang menjaga bekalan air. Itu prinsip dia lah. Dan kesihatan rakyat, ekonomi negara dan masa depan generasi akan datang. Itu adalah tanggungjawab yang kita semua kongsi bersama. Terima kasih Cik Rosli. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Cik Rosli ini
skop dia sangat luas lah. Ya. Jadi tapi dia bersaing pada AKAS 1973 tu ada peringkat federal lah kan, dan dia merangkumi semua negeri kecuali Sabah dan Sarawak saya. Sabah Sarawak pun cover. Okey, jadi luas sebagai agensi negeri lah, Lembaga Urus Air Selangor yang ditubuhkan pada 1999 ya. Dan jadi apakah peranan yang dimainkan oleh luas yang terkandung di dalam enactment luas 1999 ni yang mungkin yang ada loophole ataupun ada ruang yang tidak boleh bekerjasama dengan AKAS 1973 dan juga melengkapi AKAS 73 di peringkat negeri kan, sebab kita kena faham dari segi perundangan air dan tanah itu hak negeri. Jadi mungkin Puan Naslina dapat mencetuskan sedikit gambaran kepada orang awam apakah peranan luas, sebab ramai mungkin yang tak tahu luas ni. Kalau kat Selangor mungkin faham lah dengar, tapi kat negeri-negeri lain mungkin baru-baru nak berkenalan. Okey, silakan Puan Naslina. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bila kita sebut Lembaga Urus Air Selangor ataupun kita kata short form sebagai luas lah, yang telah ditubuhkan berdasarkan mandat dengan enactment luas 1999, jika dibandingkan lah dengan Jabatan Alam Sekitar, dia adalah lebih kurang junior lah, sebab kita 90s kan penubuhan dia. Walau bagaimanapun, untuk makluman semua bahawa penubuhan luas sendiri adalah bertitik tolak daripada rancangan Malaysia yang ke-8 yang mana ia memerlukan agensi perintis dalam kita melaksanakan Integrated Water Resources Management ataupun IWRM. Dan IWRM ini adalah satu pendekatan yang mana kita lihat bagaimana pengurusan berdasarkan sumber air itu dilaksanakan secara bersepadu. Yang mana di dalam enactment sebenarnya telah menjelaskan bahawa peranan luas ini adalah untuk menjadi pengurus kepada sumber air negeri. Dan dalam hal ini sumber air itu adalah tertakluk kepada pengurusan sungai, tasik, kolam, air bumi dan juga 3 km perairan pantai lah, yang itu adalah di bawah bidang kuasa negeri yang perlu dilindungi, yang perlu dipelihara atas sebab ia menjadi sumber air kepada negeri. Dalam ruang lingkup perkara berkaitan bahawa peranan luas juga terlibat dari segi peringkat perancangan, dari tingkat pelaksanaan, dari peringkat pembangunan kepada sumber air berkaitan. So dalam hal ini luas adalah agensi yang dikatakan sebagai agensi setempat berasaskan lembaga sungai. Sebab mungkin kita lihat sebelum ini pengurusan sumber air ini kita lihat secara tersendiri. Orang kata kita lihat secara fragmented lah kalau kita lihat. Tetapi dengan wujudnya IWRM dan juga dengan pendekatan pengurusan lembangan sungai ataupun Integrated River Basin Management, di situlah di mana luas berperanan untuk kita mengkoordinasikan di antara agensi. Kalau kita lihat dari segi gap, bagaimana ia dapat melengkapi agensi-agensi sedia ada, kerana saya percaya dengan wujudnya enactment sebenarnya kita nak melengkapi adanya AKAS, ada dia Akta Kerajaan Tempatan, which is akan terus menyentuh kepada bagaimana kita nak melindungi sumber air. So dalam hal ini sebenarnya luas ni diwujudkan adalah bagi melengkapi ataupun komplement kepada agensi-agensi sedia ada, yang mana dia akan menjaga kepentingan sumber air negeri berkaitan dengan kawalan ataupun dengan pelaksanaan pelesenan-pelesenan yang mana aktiviti itu akan mengawal apakah kesan ataupun impak kepada sumber air, dan pada masa yang sama bukan sahaja di peringkat pelaksanaan tetapi di peringkat perancangan yang mana syarat-syarat teknikal atau perkara berkaitan telah dimasukkan dalam ulasan-ulasan luas dalam kebenaran merancang. So dalam hal ini sebenarnya pengurusan sumber air itu tidak dilihat secara perkara secara berasingan, tetapi dia perlu dilihat semasa peringkat perancangan secara holistik, which is kita lihat aliran sumber-sumber air itu biasanya daripada hulu hingga ke hilir. So dan apakah impak-impak yang berkemungkinan akan menjejaskan dari aspek kuantiti dan juga kualiti sumber air. Kalau kita nak mengambil sedikit ayat daripada Puan Haslina tadi kan, berkenaan dengan perancangan, maknanya perancangan guna tanah, kalau di peringkat negeri itu RSN, rancangan struktur negeri, kan, itu dah jadi satu pokok yang jadi besar
untuk mengambil kira dah dari segi perancangan. Sebab salah perancangan, salah ataupun memberi masalah kepada kita yang akan datang. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan, ada sungai yang duduk belakang rumah kita, ada sungai yang duduk depan rumah kita, ada yang sungai berbatu-batu di rumah kita. Tapi semuanya kita yang duduk dalam kawasan tu perlu mengambil perhatian bahawa sungai itulah yang akan memberi manfaat kepada kita. Jadi kalau kita buang kotor, ni lambat laun akan sampai juga dalam sungai, kan? Jadi perkara-perkara yang tu mesti ditanamkan dalam pemikiran setiap komuniti, setiap penduduk, mereka yang duduk dalam kawasan yang berkaitan. Jadi kalau kita nak menjadikan sungai itu milik kita lah, milik kita, milik masyarakat, milik kita, milik semualah, milik semua orang, mungkin ada perancangan-perancangan di peringkat Jabatan Alam Sekitar, ada perancangan-perancangan di peringkat luas yang kita boleh kaitkan dengan macam mana kita nak garap atau macam mana kita nak tangkap perkataan sungai milik semua. Saya mungkin jemput luas dulu. Alright, okay. So kalau kita based on the tema is sungai milik semua kan. Kalau sebenarnya saya nak kongsikan juga sebab luas ni dia punya tagline air untuk semua. Okay. So dalam hal ini sebenarnya tidak kisah sebenarnya di mana kita tinggal. Mungkin kita tinggal tu dekat kawasan tengah bandar. Tetapi apa sahaja sebenarnya yang kita hasilkan lah daripada sama ada sistem kumbahan ataupun daripada aliran-aliran ataupun mungkin daripada sampah-sampah yang kita generate sebenarnya memang akan berakhir di sungai kita kalau tiada tindakan kawalan lah. Itu dalam hal ini sebenarnya untuk makluman. Jika dikongsikan dari segi pengurusan lambangan sungai di negara-negeri Selangor, tadi Tuan Haji dah masukkan 189 tu kat Malaysia. Kalau kat Selangor dia ada lebih kurang 7 lembangan sungai utama dan lebih kurang 1025 batang sungai dengan panjangnya lebih daripada 400 km. So dalam hal ini kalau dilihat dari segi population kerajaan Selangor lebih daripada 7 juta rakyat di negeri Selangor yang dalam orang kata Selangor antara negeri yang paling pesat membangunnya. Of course banyak cabaran yang dihadapi lah bukan saja di peringkat agensi tapi di pihak kerajaan negeri untuk kita pastikan bahawa pembangunan itu seiring dengan perlindungan kepada sumber air. Sebab sumber air ni kita kena lihat dia sebagai satu aset yang strategik. Dia juga akan menjana ekonomi dan pada masa yang sama kita memerlukannya untuk diuruskan dengan sebaiknya. So antara inisiatif-inisiatif yang dapat luas laksanakan sebenarnya bukan sahaja terhad kepada tindakan-tindakan pelisinan ataupun tindakan-tindakan penguatkuasaan yang kita laksanakan, tetapi kita juga akan melibatkan pihak komuniti. Sebab saya percaya dengan adanya penglibatan pihak-pihak komuniti ataupun public lah dalam hal ini, ia dapat membantu sebenarnya kita sebagai agensi yang menguatkuasakan undang-undang untuk bersama-sama. Sebab kita kena lihat bahawa pengurusan lembangan sungai ini tidak terhad kepada bagaimana agensi kerajaan ini sahaja yang bertindak. Tetapi kita perlu lihat dalam ruang lingkup yang lebih luas, yang mana penglibatan tu bukan sahaja terhad kepada agensi, kepada sektor-sektor ekonomi atau pihak corporate dan juga pihak-pihak yang mungkin penduduk-penduduk sendiri. So dalam hal ini pelbagai program actually yang dirancang oleh pihak luas yang mana kita libatkan mereka dalam pelbagai program community seperti Friends of River, which is sebenarnya kita mendekatkan community ini kepada sungai, masyarakat, dan actually luas terlibat sebagai caretaker pada setiap komuniti berkaitan. So dalam hal ini sebenarnya kita cuba untuk menjadikan sungai-sungai ataupun sumber air kita sebagai suatu titik sebagai sense of ownership kepada that community. So bila kita sayang kepada sumber air, of course kita akan rasa itu memiliki sumber air berkaitan, tidak kisahlah ia berada di depan rumah kita ataupun mungkin berada di belakang rumah kita. Dia jadi focal point lah. Yes, so kita jadikan dia satu tempat yang menarik. Dan program-program sedemikian sebenarnya untuk makluman kita lebih kurang lebih daripada 54 komuniti yang berada dalam negeri Selangor yang sangat aktif, which is mereka ni adalah bertindak dalam bentuk sukarelawan ataupun voluntary, dan kita lihat mereka dapat menganjurkan program-program yang sedemikian secara berkala ataupun mingguan. Dan actually kita dilaporkan lah, kita tahu maklumat berkaitan sebab dia dilaporkan dalam
kita punya web, which is kita akan tahu sebenarnya apa program mereka setiap minggu dan apakah bilangan-bilangan peserta yang terlibat dan bagaimanakah perkara-perkara itu dijalankan di tapak. Pada masa yang sama, bukan terhad kepada komuniti sahaja, of course kita akan libatkan juga beberapa sesi lebah urus bersama dengan pihak berkepentingan. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita pihak berkepentingan, of course kita akan juga melibatkan sektor-sektor yang melibatkan ekonomi. Dan pada masa yang sama, actually luas juga kita bersama dengan pihak FMM, Persatuan Pengilang Malaysia, pihak Rehda, which is melibatkan developer, sebab setiap pembangunan itu ada elemen-elemen yang memungkinkan mereka menyebabkan ataupun menjejaskan kualiti air sekiranya tiada kawalan dilaksanakan. Dan di peringkat rendah ataupun peringkat sekolah pula, pihak luas sebenarnya kita ada inisiatif yang dinamakan kempen sumber air kita, which is kita akan datang ke sekolah-sekolah yang telah dikenal-pasti dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah. Okay, sehingga kini saya rasa untuk tahun ni kita bermula dalam lebih kurang dalam tahun 2023 yang lalu, dan sehingga kini lebih daripada 20 sekolah lah kita telah hadir. Dan perkara itu mendapat perhatian yang sangat baik lah daripada semua guru-guru dan juga pelajar-pelajar sekolah. So dalam hal ini sebab kita nak mendidik mereka supaya mereka faham bukan sahaja orang yang duduk tepi sungai sebenarnya kena jaga sungai, tetapi kita yang duduk di kawasan lembangan sungai ni sebenarnya yang perlu bersama-sama untuk menjaga sungai kita. Tanggungjawab tak terlepas lah. Kan? Bukan saja letak di bahu agensi kerajaan. Okey, maknanya program banyak ada buat tu ni. Jadi daripada peringkat sekolah rendah sampailah ke mungkin pengilang-pengilang yang berumur 70, 80 tahun mungkin. Jadi maknanya rantaian tu panjang. Panjang. Jadi macam mana pula agaknya yang kita boleh kongsi sikit-sikit daripada ni Jabatan Alam Sekitar, Cik Rosli? Okey. Bila bercakap tentang sungai yang mengalir berkilometer panjangnya, inspirasi untuk melihat sungai terasa bersih dan jernih sebenarnya menuntut satu anjakan paradigma. Di mana sungai dipelihara sebagai harta milik bersama menerusi gandingan 3 penjuru yang mantap, iaitu antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pihak swasta dan komuniti itu sendiri. Dari perspektif Jabatan Alam Sekitar di peringkat nasional, strategi ini amat penting memandangkan sumber air dan tanah berada di bawah bidang kuasa mutlak kerajaan negeri. Melalui agensi seperti pihak berkuasa air negeri macam LUAS, JAS juga berperanan menggandingkan mereka semua, memberi tumpuan kepada penguatkuasaan undang-undang, terutamanya kawalan pencemaran industri di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan mungkin di bawah enakmen negeri. Namun impak kelestarian yang sebenarnya hanya akan tercapai apabila pihak swasta, terutamanya pengusaha industri dan juga pemaju hartanah mengambil tanggungjawab moral untuk melangkau sekadar kepatuhan undang-undang dengan melaksanakan sistem rawatan sisa terbaik dan reka bentuk pembangunan yang mesra sungai. Kita nak macam tu. Pada masa yang sama, komuniti setempat diperkasakan sebagai mata dan telinga menerusi program yang kita establishkan Rakan Alam Sekitar untuk memantau dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan, memastikan kawasan tadan air di bawah seliaan negeri sentiasa dilindungi. Itu matlamat kita lah. Informan ni dapat haluan ke? Informan ni ada. So far tak ada pula kita bagi. Tapi mungkin, memang kita ada mekanisme tu. Boleh cadangkan kat memang ada mekanisme tu, tapi tak ada lagi yang menyahut cabaran tu lah. Sinergi padu yang menggabungkan pengurusan sumber air oleh kerajaan negeri, penguatkuasaan JAS, pelaburan teknologi bersih oleh swasta dan keperhatian komuniti terbukti mampu menghidupkan semula sungai sebagai pusat rekreasi yang indah. Pada akhirnya sungai yang bersih bukan sekadar petunjuk prestasi agensi kerajaan semata-mata, tetapi mencerminkan budaya, disiplin dan kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dalam menghargai khazanah alam kita. Itu matlamat kami lah. Itu saja.
cantik lah tu. Mana di peringkat persekutuan ada agensi dan juga rangkaian yang terlibat. Di peringkat negeri ada pula agensi dan rangkaian pihak-pihak yang terlibat kan. Cuma saya nak mengambil sedikit daripada elemen-elemen dalam SDG, Sustainable Development Goals, ada 17. Jadi kalau kita lihat 17 elemen tu, semua berkaitan dengan air. Kan? Bila kita sebut pasal tadi disebut pasal kesihatan, juga kita nak air yang bersih. Kalau sebut makanan yang sihat, juga perlukan air yang bersih. Betul. Jadi semuanya berkaitan dengan tu. Jadi itulah macam mana kita nak sama-sama cerita pasal kempen, cerita pasal kesedaran ni. Sangat dah banyak kempen kita buat, dah banyak kesedaran kita buat, dan asli kerajaan pun dah banyak inisiatif yang dibuat. Cuma kita nak kadang-kadang masih melihat lagi komuniti yang bukan tak sedar, tapi dia sedar tapi kadang-kadang dah jadi perkara biasa, kan. Itu mungkin lagi dibuat. Okey, dalam membincangkan perkara sungai juga, kita melihat juga beberapa kadang-kadang berlaku pencerobohan sungai. Jadi sungai cantik, tebing hijau, ada rumput semua, dikorek, tujuan macam-macam lah kan. Dan jadi keadaan tu sungai tu jadi rosak. Dan kadang-kadang kerosakan itu menimbulkan perkara yang membawa kepada kekerohan dan sebagainya. Contoh paling mudah adalah macam pengambilan pasir kan, secara haram. Ini bukan yang berlesen, secara haram. Kan. Jadi kita dan saya lihat juga perkara pencemaran ni biasa berlaku pada hujung minggu. Hari Jumaat mungkin kilang nak tutup, dia pergi basuh lah lantai dan sebagainya, minyak semuanya masuk dalam longkang, masuk dalam sungai. Dah berlaku pula pencemaran, dan kita punya logi bagi alam kita tutup. Jadi hujung minggu elok-elok ada air, kita tak ada air kan. Dan industri juga mungkin ada yang bergerak atau berjalan sepanjang 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi mungkin perkara ini perlulah menjadi perkara yang kata orang tu sangat diberi perhatian ya. Dan contoh yang paling simple lah saya nak ambil kat sini kan, ada setengah-setengah pihak ni nak bagi mudah kerja kan. Instead of dia potong rumput kat tepi sungai, tak payah sampai ke dalam sungai kan. Dia kena ada satu jaluran air rumput untuk jadi penapis. Kalau ada sampah-sampah kecil kan masuk dalam sungai kan. Tapi dia pergi bawa tong racun, dia pergi racun pula. Satu, rumput dah mati. Yang nombor dua, kalau katakan berlebihan racun, dia masuk dalam air tu mungkin ada kesan. Mungkin juga boleh membunuh kehidupan air dalam sungai. Jadi ada rangkaian-rangkaian tu. Jadi kalau kita cerita pasal tu, langkah-langkah, adakah langkah-langkah yang kita ambil sekarang ni dah cukup memadai, ataupun ada perkara yang perlu kita nak tambah lagi, masukkan dalam perancangan dan pelaksanaan, dan dalam yang melibatkan hidup sungai dan sebagainya. Dan adakah di peringkat luas lah, contohnya kan Selangor, ambil contoh, bukan ambil Selangor contoh. Sungai Selangor sendiri menyumbang pada 60% bekalan air untuk Lembah Kelang. Jadi kalau keadaan 60% tu besar kan, kalau untuk Kelang, untuk ini tak termasuk lagi saya kata ni data center. Lepas tu sejak kebelakangan ni isu-isu berkaitan dengan pendatang asing yang tak mungkin di-capture dalam dalam data penduduk. Sebab kita nak kira berapa keperluan kita perlu tahu penduduk kita kan. Jadi ini bukan perkara saya nyebut ni bukan perkara sensitif, tapi perkara yang kita perlu ambil perhatian dalam ni untuk pastikan bahawa air kita cukup kan dalam untuk rakyat kita pada masa akan datang. Dan apakah langkah-langkah yang berterusan yang boleh kita fikirkan sama-sama kongsi, mungkin boleh dimasukkan dalam program-program rancangan Malaysia akan datang ke sebagainya. Mungkin terusly kalau sebagai membuka kata laluan untuk perkara ini kita bincangkan. Okey. Isu pencerobohan dan pencemaran sungai terutamanya pada hujung minggu memang menjadi cabaran besar yang memberi kesan rantai terus kepada ekonomi, kesihatan dan kelestarian alam sekitar.
antara langkah dan pendekatan yang diambil oleh JAS dalam menangani isu ini adalah melalui operasi penguatkuasaan secara berjadual pada hujung minggu dan cuti umum. Rondaan dan pemerkasaan mengejut juga dilaksanakan di kawasan-kawasan perindustrian berisiko tinggi yang kita telah kenal pasti. Pasukan penguasaan juga sentiasa bersedia pada bila-bila masa dan akan menjalankan siasatan segera sekiranya menerima aduan daripada orang awam. Orang awam penting sebagai first informer pada kita lah. JAS juga telah menempatkan sebanyak 29 stesen pengawasan kualiti air sungai automatik secara masa nyata lah, real time di kawasan hulu loji rawatan air sebagai sistem amaran awal pencemaran. Sistem ini akan memberikan amaran awal kepada JAS apabila bacaan ammonical nitrogen melebihi had yang ditetapkan. Operator loji rawatan air LRA akan dimaklumkan supaya mengambil langkah pencegahan segera bagi memastikan pencemaran tidak masuk ke muka sauk loji rawatan air. Itu antara peranan kami lah di Jabatan Alam Sekitar. Kita memang bekerjasama dengan operator loji. Kita akan alert, kita ada station yang di upstream water intake untuk protect loji rawatan air ni. Jadi maknanya mungkin JAS ada stesen yang tetap Ada. dan ada stesen yang in situ. Ya. Maknanya dia tak ada alat, cuma bila datang nak ambil sampel dan sebagainya. Jadi mungkin juga sebab kadang-kadang kita terdengar juga berita-berita kat berita, kat surat khabar, dekat TV dan sebagainya. Tanda-tanda yang kita boleh nampak. Contohnya macam kalau amonia tu lebih mungkin ikan mati. Kan. Jadi macam mana kalau nak tangani, macam mana orang ramai nak boleh maklumkan perkara ini kepada Jabatan Alam Sekitar ke, agensi negeri ke, kepada pihak berkaitan. Benda ni selalu berlaku dalam kan? Saya minta lah orang ramai kalau boleh mana nak hubungi jabatan tu kena tahu bagaimana cara dia. Sama ada melalui email ke, melalui hotline ke, melalui telefon biasa ke, sila call. Tak ada masalah. Saya minta kalau boleh dia simpanlah nombor-nombor Jabatan Alam Sekitar ni. Supaya apabila berlaku dia nampak, dia boleh call terus Jabatan Alam Sekitar dan insya-Allah Jabatan Alam Sekitar akan segera pergi menyiasatnya. Dan ini sebab sumber air kan, bekalan air negara negeri kita akan jagalah sebaik mungkin. Itu antaranya lah. Dan memang kita banyak menerima aduan dan kita akan so far kita akan handle lah sebaik mungkin lah. Kalau didapati melibatkan kerajaan negeri, kita akan beritahu kerajaan negeri jugalah, aktif lah. Sebab kadang-kadang kita orang awam ni mungkin tak maklum ada kajian-kajian tertentu yang dibuat oleh pihak agensi-agensi kerajaan yang memaklumkan bila kita baca tu macam ngerinya. Contoh yang saya ingat kes Sungai Langat. Satu ketika dulu kan dia dalam kajian tu menyatakan bahawa tak boleh makan ikan dalam kuantiti berapa gram dah, saya tak ingat, dalam tempoh seminggu. Kalau makan lebih pada tu, dia akan membawa satu senario kesihatan yang boleh mencegah kesihatan awam kan. Dan juga kalau kita lihat, ingat 10 tahun ataupun lebih 10 tahun lepas, Sungai Sepang pun antara sungai yang orang kata sungai dah sampai sungai mati kan. Sebab ada penternakan dan sebagainya kan. Jadi mungkin sekarang ni saya tengok dekat TikTok lah apa semua dah jadi tempat orang apa ni penggemar mancing pula. Dengan rumah rakit, dengan jeti kan. Jadi senior beginilah yang kita mungkin boleh ceritakan kepada orang awam bahawa ini adalah antara kesan yang membawa keburukan dan kesan kalau kita buat baik ini macam ni. Jadi mungkin antara juga perkara yang kita boleh ni. Jadi panjang pula saya komen. Puan Haslina mungkin nak sambung apa yang kita perbincangkan dalam topik ni. So kalau kita lihat ataupun kita rujuklah perkara ni, tidak dinafikanlah bahawa isu pencemaran ni dia tak kira waktu pejabat je nak berlaku. Orang kata dia akan berlaku bila masa saja. Kadang-kadang kita lihat bukan saja hujung minggu tetapi pada musim perayaan. So means perkara ini sebenarnya di pihak kerajaan negeri melalui luas lah. Perkara ini memang diberi perhatian yang serius. Memandangkan kalau contohnya Sungai Selangor seperti yang Tuan Moderator maklumkan tadi, ia membekalkan lebih daripada 60% bekalan air
bagi negeri Selangor dan juga Lembah Kelang, termasuklah wilayah persekutuan. So sebenarnya air-air kat negeri Selangor ni memang antara air yang akan disalurkan kepada kerajaan negeri persekutuan lah sebenarnya, sama ada di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur. So dalam hal ni perkara yang perlu dititik beratkan of course lah, seperti kita maklumkan tadi pun, pihak JAS ada maklumkan, antaranya adalah kita perkasakan tindakan penguatkuasaan. Tapi dalam hal ini juga di samping kita ada memperkasakan tindakan penguatkuasaan, kita juga menambah dari segi elemen-elemen pemantauan. Sebab dalam hal ini di pihak luar sebenarnya, untuk makluman, saya rasa mungkin kita sesatunya negeri lah yang ada pegawai bekerja 24 jam kat tapak. So kita ada lebih kurang hampir lebih daripada 40 orang pegawai yang bekerja secara shift pada masa ini. Ada allowance lebih ke ni? Tak, dia memang kaki tangan yang khas. Which is kita panggil dia sebagai unit squad elite air luas. Memang dia ada, memang penugasan kami di luas ni, kami tidak terikat pada waktu pejabat sahaja, tetapi kita ada yang melaksanakan pemantauan 24 jam, which is tak kisahlah sambut hari raya ke, raya Cina ke, mereka tetap ada pegawai-pegawai yang berada di tapak. So dalam hal ini kita merasakan bahawa tindakan-tindakan kawalan itu bukan secara reaktif tetapi secara preventif. So dalam hal ini kita akan lihat bahawa elemen-elemen kawasan hotspot yang telah dikenal pasti di kawasan lemah-lembangan yang bersiko. Kalau saya dapat kongsikan, di lembangan Sungai Selangor, antara lokasi hotspot sebenarnya berada di catchment Sungai Sembah catchment. So kawasan itu adalah kawasan rawang, which is kita sedia maklum bahawa kawasan rawang adalah antara kawasan yang sedang pesat membangun. Kawasan Serendah itu adalah kawasan-kawasan yang memang tengah pesat membangun pada masa ini, dan elemen-elemen risiko yang akan menjejaskan kualiti air itu memang ada. So dalam hal ni untuk makluman, atas inisiatif di bawah skim jaminan air mentah negeri Selangor, which is dalam sejam, kita panggil sebagai short form dia sejam, tapi bukan 1 jam lah, tapi adalah sejam, yang mana kita nak menjamin bahawa kesinambungan ataupun sumber air yang dibekalkan kepada rakyat itu tidak terjejas. So elemen kecukupan, elemen kualiti air itu amat dititik beratkan oleh pihak kerajaan negeri, dan di samping kita melaksanakan pemantauan 24 jam, kita juga melaksanakan elemen-elemen pemeliharaan sumber air di mana kawasan-kawasan yang terjejas kualiti airnya. Kita ada pasukan yang melaksanakan pemantauan secara berkala yang kita panggil sebagai River Monitoring Program. Dalam River Monitoring Program sebenarnya kita mengambil sampel tu di kawasan outfall sebelum masuk ke sungai utama, which is consist of tributaries, anak-anak sungai, dan of course ia akan melibatkan kawasan-kawasan monsoon drain. So dalam elemen sedemikian sebenarnya, pelibatan awal agensi sama ada bersama dengan pihak JAS sendiri, bersama dengan pihak berkuasa tempatan, memang kita telah libatkan di peringkat awal, dan mereka maklum bahawa sekiranya berlaku risiko-risiko kepada kualiti air, kita dah tahu sebenarnya kawasan-kawasan mana yang kita boleh beri perhatian. Dan perkara ini juga ditambah baik juga dengan adanya elemen-elemen pemantauan secara online ataupun telemetri, yang mana pihak luas juga terdapat lebih kurang, tidak banyak, lebih kurang 5 monitoring station yang telah dibangunkan, yang mana ia komplement kedudukannya bersama dengan pihak JAS, supaya kita dapat lihat sebenarnya sebagai satu sistem amaran awal. Dan ingin saya kongsikan bahawa dalam sejam sendiri sebenarnya, kerajaan negeri telah melaksanakan inisiatif bahawa sekiranya berlaku permasalahan pada kualiti sungai kita, sebenarnya mungkin pencemaran tu kita susah nak elakkan, dan mungkin akan berlaku, tetapi kita sekiranya berlaku, kita ada mitigation plan yang telah konkret dengan infrastruktur yang telah kita bangunkan. Alternatif lah mana? Yes, so alternatifnya adalah kita akan menggunakan sumber air daripada kolam-kolam yang telah dikenal pasti untuk dijadikan sebagai elemen sumber air tambahan. So dalam hal ini sebenarnya loji-loji rataan air tidak akan dihenti tugas ataupun muka saut tidak dihenti tugas, kerana ia akan menggunakan sumber air tambahan yang lain, iaitu sumber air tambahan daripada kolam-kolam sebenarnya yang telah kita wartakan pun sebagai sumber zon perlindungan di bawah Seksyen 48 enakmen luas. Dan perkara ini untuk makluman juga, dengan pemantauan 24 jam, dengan pelaksanaan sejam, sebenarnya kita telah berjaya orang kata mengurangkan, dan sehingga tahun lepas, tahun 2025, tiada sebarang gangguan bekalan air kepada rakyat negeri Selangor dengan adanya alternatif sedemikian dalam skim jaminan air mentah. Tahniah kepada luas dan kerajaan negeri lah. Alhamdulillah, itu adalah usaha yang kita cuba, sebab bekalan air negeri Selangor adalah sangat tinggi, lebih daripada 5,000 juta liter per hari pada masa ini. Tapi saya rasa
perkara itu dapat dilaksanakan dengan kesepaduan dan sinergi daripada bukan sahaja luas, daripada pihak Jabatan Alam Sekitar, PBT, yang mana kita melaksanakan pendekatan secara bersepadu dan ia dapat membantu sebenarnya untuk melaksanakan kawalan-kawalan sedemikian. Cerita pasal luas dan jas ni kan, maknanya sejak penubuhan Jabatan Alam Sekitar dan penubuhan luas, saya rasa banyak pengalaman-pengalaman yang didapati lah, yang dialami lah, dirasai sendiri kan. Kalau kita nak cerita pasal jas, mungkin kisah pelupusan apa tu di sampah contohnya kan, sebab melibatkan licik yang mengalir keluar dalam sungai kan. Dan mungkin dari segi itu dari segi jas, dari segi lembaga urus Selangor luas, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kalau tak saya lah, ikut info yang saya ada, tahun 2014 apabila daripada awal tahun tak ada hujan, jadi sampai nak menjangkakan awal tahun tu biasanya hujan kan, tapi tak ada hujan, jadi kurang hujan, jadi nak mencapai sampai hujung tahun monsun akan datang balik kan, sebab dia ada intermittent monsun sebelum tu, jadi kurang air. Jadi pengalaman luas tu saya rasa kalau boleh dikongsi sikit lah kan. Lepas tu berapa jam loji tertutup sebab di kawasan Rawang juga yang saya ingat, kilang itu buang minyak hitam kan. Jadi mungkin luas dicerita dari segi kesedaran apa yang perlu publik sumbangkan, dan kesan kewangan kepada pihak pengurus ataupun pihak agensi. Okay. So basically kalau kita lihat dalam tahun tahun 2014 sebenarnya, kita dapat mengenal pasti keadaan sedemikian sebab kita lihat pada bermulanya pada awal tahun sekitar Februari dan Mac, kadar hujan yang dikurunkan di kawasan empangan tu amat rendah berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya rasa pada masa itu jugalah di negeri Selangor kita melaksanakan catuan air berjadual sebenarnya. Berikutan daripada keadaan hujan yang rendah, dan tujuan kita sebenarnya adalah untuk meningkatkan kita punya jangka hayat takungan empangan. Dan pada masa ini of course the scenario is kita tak dapat memenuhkan empangan tu pada waktu yang sepatutnya. Sepatutnya biasanya masa monsun timur laut awal tahun masih berlaku, kita akan terima hujan yang banyak dan kita akan bersedia dengan kadar empangan yang tinggi pada 100% sebelum kita menjelangnya monsun barat daya Mei hingga September. Tetapi senario sedemikian tidak berlaku pada tahun 2014, dan sebenarnya dia memberi satu titik orang kata satu permulaan yang kadang-kadang kita terpaksa berfikir di luar kotak, kerana bagaimana kita nak selesaikan air. Pada masa itu air tak cukup, dan pada masa yang sama juga cabaran kita because of berlakunya insiden-insiden yang mungkin menyebabkan masalah pencemaran, berikutan kita punya orang kata river carrying capacity kita jadi rendah. Sebab kita nak mengharapkan hujan tak turun, tetapi ada pada masa yang sama pencemaran itu terus berlaku. So dan perkara itu telah menjadi satu titik tolak kepada kerajaan negeri untuk melihat bagaimanakah sumber air alternatif tu dapat kita orang kata kita utilisekan. Instead of kita mula nak mewartakan sedemikian kolam-kolam itu sebagai zon perlindungan, tetapi kita gunakan dia sebagai satu kaedah dilution ataupun pencairan kepada sungai kita. Sebab untuk makluman, untuk empangan sebenarnya air dilepas daripada empangan tu nak sampai ke intake sebenarnya perlukan 1 hari perjalanan. Belum tentu kita lepas malam, hari ni lah baru sampai. So dalam hal ini sebenarnya daripada keadaan yang kita orang kata sebagai suatu senario yang berlaku di 2014 sebenarnya telah membuka satu era yang mana kita boleh gunakan kolam-kolam alternatif bukan sahaja sebagai sumber air tambahan, tetapi juga sebagai suatu dilution factor kepada sumber air kita, yang masa yang sama kita dapat sumber air yang mencukupi dan dapat mengatasi permasalahan kuantiti air. Of course kita akan memerlukan satu kos kewangan yang tinggi. Kerana bila kita melaksanakan pengepaman actually Selangor sangat bersyukur dengan kedudukan intake yang kita ada, kerana di atasnya kita ada banyak kolam-kolam
yang orang kata digunakan sebelum ni adalah kolam-kolam bekas lombong yang sangat dalam. So kolam-kolam ni ada sebahagiannya yang kedalamannya lebih daripada 30 meter. Kalau kita lihat sebenarnya sayup mata memandang tu warna biru air dia. Sangat jernih kalau berbanding dengan sungai kita punya warna lah sebenarnya. Tetapi itu adalah pada peringkat kerajaan negeri ialah satu bonus lah sebenarnya. Kedudukan dia tu adalah satu bonus. Yang mana dia boleh digunakan secara dual purpose, iaitu bahagian untuk pencairan dan juga melibatkan bagi tujuan mengatasi kekurangan bekalan air. Dan of course memang kita akan melibatkan kos, tetapi dalam hal ini jika berlakunya masalah pencemaran, of course pihak luas boleh mengambil tindakan dengan memberikan arahan bagi tujuan pembersihan di bawah Seksyen 121, dan dengan pelaksanaan persimpulan telah dilaksanakan, kita boleh bawa terus kepada ke court lah. Isu itu adalah melibatkan isu di Sungai Bakau, Rawang, which is perkara itu akan dibawa ke court dan akan dilaksanakan sama ada penetapan kepada compound ataupun tindakan kepada pendakwaan lah. Itu yang senario sebab kongsikan, which is sebenarnya kadang-kadang perkara itu menjadi satu opportunity lah kepada kita untuk bagaimana kita nak mengoptimalkan sumber air kita lah, rather kita bergantung kepada satu sumber air, jenis sumber air sahaja. Panjang, terima kasih Puan Haslina. Pengalaman mengajar kita untuk hidup seterusnya kan. Jadi Jas pun ada pengalaman. Jadi so kita kurangkan sikit tahap pencemaran mungkin. Tapi kita nak cerita sedikit lah. Bila kita nak cerita pasal sungai, air dan sebagainya, biasanya orang mengatakan bahawa kita perlu undang-undang. Kita perlu kekuasaan dan sebagainya. Kan? Sebab elemen-elemen inilah yang akan menyokong aktiviti ekonomi negara. Kan? Menjamin kesihatan macam yang saya sebutkan tadi. Kan? Jadi dalam melihat isu-isu begini, kita ada saya lah ada beberapa soalan yang mungkin boleh kita jana dan kita bincangkan ataupun diberi pandangan mengenai perkara ini. Dalam isu pencemaran contohnya, kita ada kat Semenanjung ni ada berapa negeri? Ada 13. Ada 12. 12. Ya. 12 11. Contoh macam sungai antara Johor dengan Melaka, kita ada sungai Muar. Selangor, sebadan atas Linggi, Sungai Bernam, sebadan bawah Langat. Kan? Kelang dan Sungai Kelang. Sungai Kelang merentas. Lepas tu kita di utara kita ada Penang, ada Sungai Perai, sungai apa? Antara Perak dengan tu, saya berlupa dah nama dia. Jadi banyak negeri yang mempunyai sungai ini sebagai sempadan negeri. Jadi bila kita kata sungai itu sempadan negeri, adalah masalah ataupun isu yang akan berbangkit. Pencemaran rentas sempadan negeri, kan? Jadi kalau negeri ni ada peruntukan undang yang baik dan negeri ni tak ada peruntukan yang baik yang sekata, maknanya seragam, uniform. Jadi bagaimana kita nak melihat perkara ini, dan dalam masa yang sama juga, adakah tindakan undang-undang, penguasaan dan undang-undang dengan denda, dengan kompaun, dengan tindakan bawa kes ke mahkamah, lepas tu kena bayar denda dan sebagainya, adakah jumlah denda yang ada tu dah cukup? Sebab saya dengar ada beberapa provision dalam undang-undang telah dinaikkan kadar dendanya. Jadi mungkin adakah tak cukup, ataupun memang Lina kena masuk penjara terus, tak payah ada denda. Contohnya itu. Sebab Lina kena rasa tidur dalam penjara kot. baru rasa sedap sikit lah mungkin kan. Makan free tu kan. So mungkin just Jabatan Laut kita Cik nak sentuh sikit perkara ni. Okey. Untuk Jabatan Laut kita kan, untuk menjawab soalan ni, sebenarnya kita adalah persekutuan. Ya, Jabatan Laut kita tu adalah agensi persekutuan. Memang kita ada undang-undang. Undang-undang dipanggil bawah akta tadilah, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dia ni untuk orang kata menjaga kualiti air di peringkat persekutuan. Jadi dalam hal negeri ni memang kita akan serahkan kepada negeri, memang hak kuasa kerajaan negeri, macam contohnya luas, BKSA, ada lagi lembaga urus air sungai lah yang di negeri masing-masing lah.
Tapi kalau melibatkan cross dua negeri ni, memang kita tu satu saja akta yang kita ada. Oh, okey. Kalau negeri ada, itu kita serah pada kerajaan negeri lah. Kan? Tapi macam kalau dia melibatkan dua negeri ni, kita akan kuasakan sebagaimana akta tu, keperluan akta tu lah. Macam contoh macam sungai, katakan sungai tu pencemaran terletak macam sungai Perai tadi kan. Dia melibatkan Pulau Pinang dan Kedah. Dia mengalir tu. Kat Kedah dia ada loji ada loji air, ada ternakan lembu, ada ternakan babi pun ada. Dan mencemar. Itu kalau ternakan babi tu di Kedah kena handle. Kalau melibatkan dia mengalir sampai ke Pulau Pinang, kalau Pulau Pinang pun kena handle. Itu antaranya lah. Tapi kita selalu handle, kalau dia masuk ke sungai, kita tak handle dua-dua negeri. Kita handle satu negeri. Kat mana punca itu terletak. Macam kalau kilang babi larang babi tu, kita akan ambil di Kedah lah. Kedah yang akan ambil tindakan utama lah. Sebab dia kalau punca tu melibatkan Pulau Pinang lah akan ambil. Itu antaranya lah. Kita dan juga kalau kuasa negeri ada, kita serah pada negeri. Macam luas ni kita minta luas ambil tindakan lah. Macam tumpah minyak kan. Walaupun berlaku di Lebuh Raya, tapi dia mengalir ke sungai, kita akan pantau juga. Tapi kalau dia luas akan ambil tindakan lah. Itu antara beberapa contoh lah. Mungkin Puan Hasnina nak tambah? Okey, berbalik kepada orang kata pencemaran rentas sempadan lah. Kalau kita kan kira, kalau di negeri Selangor kita dapat kongsikan antara sungai-sungai yang berada pada sempadan adalah Sungai Bernam, which is kita share dengan Perak, dan kalau Sungai Sepang tu dengan Negeri Sembilan lah. Dan di Kuala Lumpur kita ada Sungai Kelang yang merentas daripada Selangor masuk ke Kuala Lumpur dan keluar balik kat negeri Selangor. So dalam hal ini pendekatan secara bersepadu dilaksanakan sebenarnya dengan pihak kerajaan negeri. Cuma mungkin saya dapat kongsikan one of the element adalah dari segi pemantauan secara bersama. Sebab kalau di Sungai Kelang actually kita telah mewujudkan satu pasukan petugas untuk kawalan pencemaran antara sempadan, itu antara Selangor dan juga Kuala Lumpur, which is dalam tu sebenarnya kita libatkan termasuk di BKL. So kita melaksanakan pensimpelan di kawasan-kawasan yang telah kita kena pasti sebagai kawasan sempadan, dan data tu kita kongsikan bersama dengan pihak persekutuan. So dalam hal ini sebenarnya kita akan berkongsi maklumat dan kita akan tahu apa statusnya dan apa je potensi-potensi yang perlu diberi perhatian. Sebab Sungai Kelang ni adalah antara sungai yang sangat diberi perhatian because sungai ni adalah merentas daripada Selangor masuk dan ke KL dan terusnya ke Selangor balik. Dan di Selangor sebenarnya kita ada projek Selangor Maritime Gateway, which is adalah projek-projek pemeliharaan Sungai Kelang yang di bawah kerajaan negeri, yang mana kita memang nak meningkatkan kualiti air di Sungai Kelang. Dan kita sedia maklum bahawa Sungai Kelang ni akan menjadi satu sumber air, bekalan air pada tahun hadapan, pada tahun 2027, kerana dijangka loji rawatan air rasau akan mula beroperasi. So dalam hal ini sebenarnya itu antara perkara atau pendekatan yang kita lihat, elemen-elemen yang kita kata kawalan di peringkat permulaan, yang mana kita kena pasti supaya tindakan-tindakan tu dapat dilaksanakan secara bersepadu. Bukan sahaja terhad kepada negeri Selangor, tetapi mungkin terhad juga pada pihak di BKL. Mereka maklum, okay, this area memang ada potensi dan kita perlu buat sesuatu untuk kita pastikan bahawa elemen-elemen kawalan tu dapat dilaksanakan lebih awal. Dan kita pernah ada senario seperti yang dimaklumkan Cik Rossi tadi, kejadian pencemaran di Lebuh Raya. Di Lebuh Raya dalam Negeri Sembilan. Tapi kenapa pula kita punya loji yang terjejas? Because sungai ni dia kan mengalir daripada kawasan hulu. So the impact tu akan berlaku dan menyebabkan permasalahan kepada loji rawatan air di Negeri Selangor. Tetapi kita mempunyai kesepaduan dengan agensi bersepadan, contohnya BKACE Negeri Sembilan. Kita kata say hello lah. Kita hello dan kita akan pergi bersama-sama dengan mereka, dan biasanya di setiap agensi bersepadan ni telah ada sekarang ni agensi Kawaslia. Kalau di Perak dia dah ada Lembaga Pengurusan Sumber Air Perak. Kalau di Negeri Sembilan dia ada Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan. Maknanya mereka ada ruang perundangan yang telah ditetapkan. Ada adik ataupun abang. Mungkin kata luas macam senior sikit lah, abang sikit lah, sebab kami ni ditubuhkan awal lagi kan daripada mereka. Tetapi of course saya percaya dia objektif yang sama, sebab kita pun nak protect sumber air kita. So that's the thing. Kita boleh lihat bahawa pengurusan sumber air ini tidak terhad kepada di mana berlakunya, tetapi bagaimana kita nak selesaikannya, kerana dia akan memberikan impact kepada kawasan lembangan sungai berkaitan.
Saya ingat kalau melihat tumpahan, sebab Cik Rosli sebut tumpahan minyak kat lebuh raya kan. Pernah berlaku di Gombak kan. Ya. Ya. Saya ingat saya loji tutup seminggu ke. Ya, tujuh Sungai Gombak. Yes. Itu satu kata orang tu kesan yang ketara lah. Ya. Sebab dia memberi kesan kepada pengguna yang pegang oleh ni. Dan mungkin apa ni, untuk yang terakhir lah terakhir kita dari segi kesedaran, dari segi pendidikan dan sebagainya ni kita dah buat macam-macam dah. Mungkin dan kita juga dah belajar dah daripada negara-negara lain macam mana dia orang buat. Contohnya macam kat Jepun. Kat Jepun dia hari Rabu, setiap hari Rabu budak sekolah rendah akan dibawa ke sungai, empangan, dan dia akan belajar apa tujuan guna sungai, apa tujuan empangan, macam lah kan. Dan kalau kita lihat juga di negara-negara lain macam Filipina dan sebagainya, ada program-program macam tu. Jadi kita pun ada sebenarnya macam-macam agensi buat. Tapi apakah yang mungkin nak bagi 2-3 perkataan je yang boleh nak bagi dia lagi supaya program ni dan kesannya tu panjang. Sebab macam kita sebut tadi, dari sekolah rendah sampailah berumur yang mungkin 70, 80 tahun. Yang kita perlu respect, air itu, sungai itu adalah milik kita. Cik Rosli? Okey, saya nak share lah. Saya ada dapat berpeluang lah pergi ke Jepun. Saya tengok Jepun memang betul. Dia sekolah dia sekolah sekolah tadika lagi. Ya. Dia memang ada trip dia melawat facilities yang kita ada lah, macam loji rawatan air, sungai itu sendiri kan. Memang dia orang buat aktiviti kat sungai tu kan. Memang dia menghargai sungai lah. Itu yang kita rasa macam patut Malaysia pun boleh buat sebenarnya. Kita pun tak kurang juga hebatnya. Macam contoh di mana macam kita ada regional IWK contoh dia kan, di apa nama Pantai Dalam kan. Patutnya itu facilities tu memang up to date macam Jepun dah. Boleh guna. Jadi kita jadikan dia sebagai satu milestone, mana sekolah-sekolah sekitar tu jadikan dia sebagai education center. Education center, yes. Bawa trip budak sekolah ni, tengok macam mana kita treat. Begitu pengalaman dia. Dan kita share pengalaman tu dengan mereka. Baru dia nampak. Itu kita nak tu. Begitu juga loji-loji rawatan air mungkin boleh buat program bersama sekolah. Kita nak benda tu dilaksanakan lah. Supaya jangan hanya kita ni mengejar education kan, tapi dari segi penjagaan ni kita abaikan. Lepas tengah mungkin pergi masuk bilik air, flush. Mana flush pergi tu, air? It's none of my business. Limbi lah. Okay, Puan Hasrina. Okay, because tema kita pun tadi kata sungai milik bersama. Ada selari dengan tema kita punya visi lah sebenarnya pun, air untuk semua. Sebab saya percaya dari segi pendidikan, perkara itu adalah satu perkara yang mungkin memang akan dilaksanakan secara berterusan ataupun continuously. Kerana sebab apa yang kita ada pada hari ini adalah sebenarnya kita pinjam untuk generasi kita yang akan datang. So that's the thing, macam mana kita nak terapkan that element yang mana apa yang kita ada pada hari ini, air memang tidak akan habis, tetapi air itu akan terjejas kualitinya kalau kita tidak jaga. Dan kita sebenarnya akan mewariskan perkara ini kepada generasi kita akan datang. So that's point saya adalah kita kena menjadikan sumber air ini sebagai suatu kepentingan kepada bukan sahaja kepada agensi tetapi kepada semua. Dan kita kena pastikan bahawa elemen tanggungjawab itu perlu diterapkan bermula dari sekecil-kecil lah orang kata, sehingga ke peringkat yang seterusnya. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan ayat tadi. Ayat berkenaan dengan kita bukan meminjamkan kepada generasi yang akan datang, tapi kita pinjam daripada generasi yang akan datang. Kan? Jadi segala-galanya kita, maknanya yang kita buat ni bukan untuk kita saja, untuk akan datang. Sebab kita tak mahu nanti dituduh oleh generasi yang akan datang, cucu cicit kita, bahawa inilah datuk kita dulu tak jaga sungai, tak jaga air, dan inilah yang kita hadapi, kan?
saya teringat satu video yang pernah saya lihat, air pada tahun 2030 kan, semua orang dah tak pakai dah air, masuk bilik air pun pakai napkin je kan. Lepas tu makanan pun dalam bentuk dah diproses-proses dan sebagainya. Ini perlu kita ambil balik, kita perlu ceritakan balik lah. Jadi sebab kita sebagai orang Islam, kita pun nak juga kita dapat duduk dalam syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kalau sungai-sungai di syurga tu sungai-sungai yang bersih, gambaran gitulah kan, sungai-sungai yang bersih. Tapi kalau kita jadikan sungai-sungai kat dunia ni adalah neraka, sungai-sungai macam di neraka, jadi tak sesuai lah. Jadi kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Kan? Jadi ini sebagai peringatan kepada kita lah semua. Maknanya kita nak sungai kita di dunia ni bersih, dan apa yang kita dapat habuannya itu nanti di sana kita tak tahu lagi kan. Itu semoga kita sama-sama saya doakan JAS dengan Undang-Undang AKAS 1933 dapat terus memacu apa yang diperuntukkan dalam undang-undang dan juga luas. Saya doakan supaya terus dengan usaha-usaha memastikan bahawa air di negeri-negeri dan di Selangor lah terutamanya dapat dijadikan sebagai satu aset yang sangat berguna untuk masa hadapan. Dengan itu saya sudahi dengan sesi ini. Terima kasih kepada Cik Sedi, terima kasih kepada Puan Haslina. Satu perbincangan yang sangat bermakna lah, yang penuh dengan peringatan, panduan dan juga cadangan-cadangan. Dan kita juga melihat juga sejarah-sejarah yang telah berlaku, dan sejarah itu akan membantu kita dalam merancang, melaksana dan sebagainya. Jadi terima kasih. Semoga kita dapat jumpa lagi dalam siri Let's Talk Water. Betul ke? Let's Talk Water. Betul. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.